Okey, tadi kita dah selesai proses reservation pertama untuk Rembayung. Saya minta maaf website crash tadi. Memang ramai orang maki amun semua. Aku pun dah speechless, tak tahu nak buat apa tadi. Kita dah prepare tapi unfortunately traffic tu sangat tinggi. Ada 3,000 orang customer berjaya book untuk dining dekat Rembayung bermula lusa dan beberapa hari seterusnya. Itulah. Cuma tak tahulah, aku tak tahu nak respon apa. I'm so sorry sebab saya pun tak tidur malam, pagi tadi pun baru 2 jam je tidur. So this is the last counting days. Kepada yang marah dekat saya dengan tim, saya mohon maaf sekali lagi. Let us fix the issue and cuba bagi proses yang lagi smooth untuk reservation nantilah. Okay, and then kepada yang berjaya reserve, jemput datang ke Rembayung. Kami akan cuba yang terbaik untuk bagi pengalaman yang memuaskan kepada semua customer kita. Dan thank you so much kepada semua yang support Rembayung lah. Thank you so much guys.